Jadi tamak pada dunia, saudara, tidak akan menjadikan kita memperolehi dunia, bahkan kita akan rugi kedua-duanya. Tamak pada akhirat yang tidak ditentukan oleh Allah. Siapa yang saya katakan ada keinginan, siapa yang ada usaha dan bersungguh-sungguh, Tuhan akan beri dia lebih daripada apa yang diusahakan. Dalam perkara agama, saudara nak sikit je agama, saya nak faham sikit je Ustaz agama, Allah beri banyak pada saudara. Tak ada orang faham sikit dapat sikit, tak, dia akan dapat banyak. Ustaz, saya nak kenal Allah sikit je, dia tidak akan kenal Allah sedikit, dia akan kenal Allah banyak. Kerana kita senantiasa membacakan ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang cuba berusaha untuk mendekati jalan kami, kami pasti menunjukkan kepada mereka jalan kami. Kami akan tunjuk, lanahdiyannahum subulana, kami tunjuk jalan kami. Allah Ta'ala kata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul ni perkataan jamak daripada sabilun. Jadi subul, apa maksudnya saudara-saudara semua? Maksudnya wallahu alam, iaitu seorang yang bila dia berusaha untuk kenal Allah, maka dia mengetahui semua jalan-jalan akan menyampaikannya pada Allah. Kalau dia seorang engineer, dengan engineer dia boleh kenal Allah. Dia tak perlu jadi ustaz. Kalau dia seorang korporat, dengan korporat dia boleh sampai pada Allah. Dia tak perlu jadi ustaz. Kalau dia seorang doktor, dia tak perlu jadi ustaz untuk kenal Allah. Dengan doktor tadi dia kenal Allah. Status dia tetap kekalkan, kerana jalannya itu tetap akan sampai pada Allah. Sebab itu sejarah Islam menunjukkan, bukan seorang menjadi ustaz maka dia dekat Allah. Tidak, bukan begitu. Tetapi sesiapa saja nak kenal Allah, dengan status yang dia ada sekarang, dengan jawatan yang dia ada sekarang, maka Allah Ta'ala akan membimbing dia untuk kenal Allah. Kenal Allah, walaupun dia, saya katakan, bukan para alim ulama, tidak semestinya. Tapi bila dia nak pergi jalan Allah, Tuhan akan jadikan statusnya akan membawa dia kepada jalan Allah Ta'ala. Sebab itu Ramadan Putih, hafizahullah Ta'ala, bila ditanya oleh seorang engineer, tuan, saya rasa belajar engineer ni sia-sia, saya nak belajar agama. Ia selalu berlaku pada anak-anak kita. Bila dia ada kesedaran agama, mak ni belajar komputer ni ilmu kafir, saya nak belajar agama. Nah, kadang anak-anak kita berkata, belajar benda ni sekular, saya nak belajar agama, nak ke pondok. Kata Ramadan Putih, tidak perlu begitu. Ini orang tak faham Islam. Allah Ta'ala nak memuliakan kamu dengan apa yang kamu berada sekarang, untuk membangunkan Islam. Maka kamu tidak perlu berpindah menjadi ustaz, berpindah menjadi ulama, belajar bahasa Arab nak tak, tidak perlu. Kamu kekalkan apa yang kamu ada sekarang, betulkan niat kamu, dan kamu majukan Islam dengan melalui jalan kamu. Maka dengan gabungan ini, sudah Islam pun jadi hebat. Ada korporat Islam, hartanya mula mencurah pada jalan Allah. Ada orang yang saya katakan ilmu-ilmu keduniaan yang mereka niatkan kepada Allah, akhirnya mereka memakmurkan dunia atas nama agama Allah. Sebab itu arkitek Islam dulu hebat. Kalau mereka nak bina masjid lebih canggih daripada bangunan lain. Sebab mereka ada satu, kita katakan, sifat hassas, sifat keprihatinan, menjadikan rumah Allah paling terbaik. Sebab telah dibina agama dalam diri mereka. Kalau kita hari ini sebab tak dibina agama, bina rumah Allah paling common sekali, aircon yang paling reject punya aircon masuk surah. Rumah kita Masya Allah aircon power. Kalau kat surau kipas yang paling common sekali, kat rumah kontrol, kipas kontrol. Kat surau kipas buruk-buruk yang RM50 sudah. Kerana kita katakan hassas agama kita sudah hilang. Tapi kalau kita tahu ini rumah Allah, maka kita jadikan yang terbaik. Sebab itu kalau saya tengok binaan masjid dulu-dulu, zaman kegemilangan Islam paling hebat, tidak ada yang dapat mengatasi binaan masjid. Kalau nak equal sikit, istana raja. Kalau nak equal sedikit, hari ini rumah-rumah Allah jauh lebih rendah mutunya daripada rumah kita. Pagar kita Masya Allah berkelip, pagar kita, pagar masjid macam pagar penjara. Tak ada orang mempedulikan. Rumah kita Masya Allah tandas dengan kuncinya, dengan lampunya jelas terang, dengan mozaik tanda kat masjid Masya Allah. Tak ada orang mempedulikan, sehingga rumah Allah mendapat title yang buruk. Walau ini rumah Allah. Sebab apa? Tidak ada hassas agama. Kerana itu sudah bila Tuhan sebut subulana, jalan kami, apapun jawatan kamu ada, apapun kehidupan kamu, nilainya untuk agama. Itu saya katakan dahulu, tamadun umat Islam hebat. Hari ini yang kekal dalam tamadun Islam ialah masjid. Tak ada dia kekal pun rumah orang Islam. Suruh pergi ke Sepanyol, masjid. Suruh pergi ke Turki, masjid.
So pergi ke Mesir, masjid yang paling agung, binaan yang beribu tahun. So pergi ke Madinah, masjid. So pergi ke Mekah, masjid. Binaan yang paling agung. Rumah mana? Habis. Rumah tak ada. Rumah tak ada. Lihat mereka dahulu membina tamadun, masjid. Sehingga masjid tahan ribu tahun. Masjid bertahan ribu tahun. Kerana apa? Semua kepakaran berada di masjid. Tapi hari ni tak. Rumah kita lebih kukuh dari masjid. Masjid runtuh 2 kali dah. Rumah kita tahan, kukuh. Kenapa? Kerana jalan ataupun apa yang berada pada kita peroleh hari ini bukan untuk agama kita. Sebab itu bila Allah menyebut subulana, jalan-jalan kami, walau kita tahu jalan Allah satu, tapi dalam ayat itu sebut subul, itu merujuk kepada kebaikan sebenarnya banyak. Seorang nak buat pahala tak semestinya dia jadi ustaz. Tak, seorang nak buat pahala tidak semestinya. Kerana jalan kebaikan cukup banyak. Penderma dengan hartanya boleh buat kebaikan. Ulama dengan ilmunya boleh buat kebaikan. Orang yang ada tenaga dengan tenaganya boleh buat kebaikan. Orang yang ada akal dengan akalnya boleh buat kebaikan. Orang yang apa pun ada keistimewaan, dia boleh buat kebaikan pada jalan Allah Ta'ala. Sebab itu zaman Islam tu kita lihat para sahabat macam-macam. Gembala kambing ada, gembala unta pun ada, orang yang menjadi petani pun ada, ahli perang pun ada, panglima, jeneral perang pun ada, yang memang kerjanya perang. Kalau sahabat ada yang korporat. Sahabat bukan, kalau kita tengok title, bukan semua sahabat ustaz-ustaz belaka. Ustaz Abu Bakar, Ustaz Umar, Ustaz Usman, tidak. Mereka latar belakang berbeza, tapi kefahaman agama, mereka punya kefahaman agama yang satu arah. Kefahaman agama yang penting. Bila faham agama siapa pun kita, ia bukan satu perbezaan yang besar. Bila kita niatkan kepada Allah Ta'ala. Saudara,